Ni contoh orang narsisistik. Dia buat kita rasa geram, dia buat kita rasa marah, dia buat kita rasa sedih, buat kita menangis. Dia suka benda-benda macam ni. So ni drama terbaru, View Originals. Tajuk dia Bidadari Tanpa Syurga. Bila korang tengok cerita ni, korang akan faham kenapa dan macam mana orang yang bersifat narsisistik ni mampu buatkan seseorang tu tertekan. So cerita ni basically dia mengisahkan tentang Azlan, seorang pengasas sebuah NGO. Orang yang selalu dianggap baik, orang yang sangat disegani sebab dia ni buat kerja-kerja amal, bantu orang sana sini. Tapi stop kat situ je. Azlan ni dia gunakan nama agama untuk perkenakan orang. So orang luar nampak dia ni warak, baik, alim, tapi sebenarnya Tuhan je yang tahu. Dan dekat rumah pula, isteri Azlan selalu mempersoalkan pasal Azlan, masa yang Azlan luangkan untuk keluarga dia dan juga masa kerja dia. Tapi malangnya Azlan ni dia ada sifat narsisistik ni. Dia buatkan isteri dia ni rasa bersalah, rasa sedih, buatkan isteri dia ni menangis, walaupun benda tu salah Azlan ni sendiri. So bila kau tengok cerita ni, kau akan dapat selami macam mana perasaan dan rasa tertekannya bila duduk dengan orang narsisistik macam ni. Sebab orang lain semua nampak Azlan ni baik, tapi sebenarnya Azlan ni dia main dengan psikologi lah. So cerita ni yang menarik bila tengok watak Azlan lah, Kunang Era Aziz ni. Dia dah ada isteri dan awal-awal kau akan nampak macam Azlan ni orang baik lah. Dia tak nak dekat dengan perempuan lain, dia cuba mengelak-ngelak. Tapi bila masuk episod 2, kau dah nampak dah siapa Azlan ni sebenarnya. Syaitan bertopengkan manusia. Dan ni drama terbaru, View Originals, baru keluar dekat View. Setiap minggu akan keluar 2 episod, Khamis dan juga Sabtu jam 12 tengah hari. Dan akan ada 12 episod. Aku tak sabar nak tengok macam mana Azlan ni akan kantoi nanti. Sebab susah amat. Susah nak reveal kelakuan Azlan ni dengan perangai dia macam tu. Tak silap orang lain pula yang dipersalahkan. Isteri dia agaknya yang stres, yang tertekan, sakit jiwa tengok perangai suami dia ni. So cerita Bidadari Tanpa Syurga ni ada dekat View sekarang. Sebuah drama bersiri yang menarik, especially kalau kau nak gambarkan macam mana perangai orang narsisistik ni. Ni contoh terbaik. Pada korang yang tengah layan cerita Bidadari Tanpa Syurga ni, cuba share sikit pendapat korang. Pernah tak korang berdepan dengan orang narsisistik macam ni? Atau mungkin pasangan korang perangai narsisistik juga? Cuba komen kat bawah. Nyaman.